Sedap guys. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to Muan Mukbang channel. Dugu-dugu-dung. So siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan salah satu makanan yang dicadangkan oleh subscriber aku di YouTube. Dicadangkan untuk makan roti puas ni, iaitu perisa sambal ikan bilis. Ni dia daripada Gardenia. Dan kita akan makan bersama dengan burger. Ni dia burger Ramli yang dah digoreng. So kita akan combine lah dua-dua ni. Kita akan rasa dia sedap ke tak. So terima kasih kepada subscriber aku kerana dah bagi cadangan dekat aku untuk makan benda ni. Inilah hasilnya, iaitu roti sambal ikan bilis dengan burger daging. So terima kasih lah. Ni komen dekat sini. So jom kita makan. Bismillah. Sedap. Memang best. Rasa pedas-pedas sama ikan bilis tu dengan daging ni sangat kena. So menu ni sangat ringkas, sangat mudah nak buat. Kau tinggal beli roti sambal ikan bilis tu dengan beli burger je, dah boleh buat sarapan pagi. So sangat mengenyangkan lah bagi aku benda ni. Walaupun ringkas, simple dan senang masak. So memang sangat sedap. Roti Gardenia sama ikan bilis ni makan dengan burger memang kena lah. Sangat mengenyangkan. So korang kena try menu ni. Makan pagi-pagi memang sangat kenyang lah. So setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan.